Mukadimah 2012 dah tahu kan? Perang Uhud berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah pada bulan Syawal, sebab orang kafir Mekah tak puas hati atas kekalahan mereka pada peperangan Badar, dan kemudian mereka balik ke Mekah, mereka kumpulkan bala tentera, dan Abbas pakcik Nabi datang ke Madinah beritahu kepada Nabi SAW bahawa ada tentera nak serang Madinah. Dan kemudian baginda Nabi SAW, Nabi kumpulkan sahabat, dan dapatlah baginda Nabi SAW kumpulkan 1000 orang sahabat. Dan Nabi mencurhat, tanya kepada sahabat, dekat mana kita nak perang? Ramai sahabat, majoriti sahabat minta untuk berperang di dataran Uhud, dan Nabi setuju. Dan pada waktu malam, Nabi tidur, Nabi mimpi 3 benda. Benda yang pertama, Nabi mimpi pedang Nabi SAW sumbing. Benda yang kedua, Nabi mimpi seekor lembu besar disembelih. Benda yang ketiga, Nabi mimpi tangan Nabi SAW dalam baju besi. Kemudian keesokan harinya, selepas khutbah Jumaat, Nabi masuk ke dalam rumah dia, dan Nabi pakai 2 lapis baju besi. Bila mana sahabat tengok Nabi pakai 2 lapis baju besi, sahabat dah mula gerun. Sahabat kata, perang ni bukan jalan-jalan ni, ini mesti satu peperangan yang sangat dahsyat. Dan kemudian Nabi ajak bala tentera untuk datang ke bumi, ke dataran Uhud. On the way nak datang ke Uhud, Nabi berhenti rehat di Ajimatus Syaikhain. Dan ketika itu baginda Nabi SAW nampak satu kumpulan Yahudi dalam kumpulan Nabi SAW. Nabi tanya, kenapa kamu datang kami? Mereka kata, wahai Muhammad, kami nak sama-sama ikut berperang. Kata Nabi SAW, masuk Islam perang sama kami atau patah balik semula ke Madinah. Mereka tak nak masuk Islam, mereka patah balik semula ke Madinah. Menunjukkan dalam agama tak ada dengan orang kafir. Asosiasi ke apa semua tak ada. Islam tak boleh join dengan orang kafir. Jadi tentera Islam ada kekurangan. Dan kemudian Nabi periksa tentera Islam, dapat nampak ramai budak-budak, antaranya anak Umar, Abdullah bin Umar, nampak Rafi', nampak Khudaid dan sebagainya. Nabi kata budak-budak bawah umur semua balik. Tentera Islam makin berkurangan. Orang munafik dan mula takut. Dia kata, apa ni, tadi dia buang Yahudi, sekarang dia buang budak-budak. Kita nak perang lawan 3,000 tentera kafir Mekah. Kemudian orang munafik jumpa Nabi SAW, mereka bagi bermacam-macam alasan. Nabi kata, siapa nak balik, balik. Omar dah mula pelik. Omar kata, wahai Rasulullah, kita nak perang. Nabi kata, biarkan mereka balik, sesungguhnya mereka ini duri dan daging. Yang balik semua tadi 300 orang. Baki 3 tentera Nabi hanya 700 orang nak menentang 3,000 orang kafir Mekah. Hampir Nabi SAW sampai di dataran Uhud, Nabi nampak orang kafir Mekah dah mula penuh kat kawasan ni. Nabi tanya kat sahabat, macam mana kita nak datang ke dataran Uhud tanpa disedari oleh orang kafir Mekah? Jadi sahabat bagi jalan, suruh Nabi SAW masuk ikut kampung Bani Harithah yang ada sekolah tu. Kampung Bani Harithah. Bila mana masuk ikut kampung Bani Harithah, ketua kampung itu seorang Yahudi yang buta. Dia tanya, siapa masuk kampung aku? Mereka kata, tentera Muhammad yang masuk. Dia ambil pasir nak balik dekat Nabi SAW. Umar terus cabut pedang dia. Umar ni gangster. Nabi kata, ya Umar, da'hu fa innahu a'mal qalb wa a'mal basar. Wahai Umar, biarkan dia, sesungguhnya lelaki ini buta mata dan juga buta hati. Dan kemudian Nabi melalui kawasan itu dan sampai Nabi SAW di dataran Uhud. Bila mana Nabi SAW sampai di dataran Uhud, Nabi tetapkan 50 orang sahabat di atas panah. Nabi kata kepada mereka yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, jangan turun walaupun mayat kami dimakan oleh burung, jangan turun walaupun kamu lihat kami peroleh kemenangan. Berlakulah peperangan Uhud round yang pertama. Perang Uhud sebenarnya 3 round. Pada pusingan yang pertama, tentera kafir Mekah datang daripada arah sana. 50 orang sahabat daripada atas Bukit Manah attack orang kafir Mekah. Mati 22 orang kafir Mekah. Orang Mekah dah mula takut dah. Mereka mula berpatah balik. Sebelum mereka berpatah balik, Wahsy sembunyi dekat salah satu batu dekat kawasan ni, dan dia baling tombak, dan tombak dia tepat kena dada Saidina Hamzah, dan gugurlah Hamzah ibn Abdul Muttalib sebagai syahid yang pertama masa peperangan Uhud. Cerita kat Malaysia, Hindun Mama Hati Hamzah, cerita palsu tak betul? Palsu. Dan kemudian orang kafir Mekah mula berpatah balik. Bila mana orang kafir Mekah mula berpatah balik, sahabat dekat atas ni nampak 40 orang sahabat daripada atas bukit pemanah turun ke bawah untuk ambil harta rampasan peperangan.
Abdullah ibn Jubair kata, jangan turun, Nabi tak bagi kita turun. Mereka kata apa? Kita dah menang, kita kena turun. Turunlah 40 orang sahabat daripada atas bukit pemanah. Baki yang tinggal hanya 10 orang. Dan ketika itu Khalid Al-Walid tidak Islam lagi. Ikrimah ibn Abu Jahal, dia perasan tentera Islam dah mula merebut harta peperangan. Apa mereka buat? Mereka pusing bukit pemanah, mereka naik atas bukit pemanah dan mereka bunuh 10 orang sahabat di atas bukit pemanah. Dan mereka turun balik dan panggil tentera kafir datang balik. Bila mana tentera kafir datang balik, berlakulah peperangan Uhud round yang kedua. Ketika round yang kedua ini, seorang lelaki yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini kafir. Anak dia Hanzalah Islam dalam tentera Nabi SAW. Peperangan Uhud, peperangan yang dahsyat sebab orang Islam nak kena lawan musuh mereka adalah bapa mereka yang tidak Islam, adik mereka yang tidak Islam, jiran mereka yang di Mekah yang tidak Islam. Mereka kena mempertahankan Islam, kena mempertahankan Nabi SAW. Abu Amir Al-Fasiq, dia gali lubang supaya Nabi SAW jatuh dalam lubang tersebut. Sebelum Nabi jatuh dalam lubang tersebut, seorang lelaki yang sangat kacak, yang sangat kaya, yang keluarkan hampir semua harta dia kepada peperangan Uhud, kepada Nabi SAW, yang bernama Mus'ab ibn Umair. Nabi kata, wahai Mus'ab, engkau pegang panji peperangan. Kalau panji peperangan jatuh, tentera Islam kalah. Bila mana Mus'ab pegang panji peperangan, datang orang kafir potong tangan kanan Mus'ab. Mus'ab pegang panji peperangan dengan tangan kiri. Datang seorang lagi, potong tangan kiri Mus'ab. Ada riwayat mengatakan Mus'ab kepit dengan baki tangan yang ada. Ada yang mengatakan Mus'ab cucuk dekat paha dia untuk mengelakkan Islam kalah. Dan datang orang kafir yang lain dan bunuh Mus'ab ibn Umair. Gugurlah Mus'ab ibn Umair sebagai syahid masa peperangan Uhud. Dan datang seorang sahabat lain untuk angkat balik panji peperangan Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika itu Nabi SAW jatuh dalam lubang yang digari oleh Abu Amir Al-Fasiq. Bila mana Nabi jatuh, Abu Sufyan naik atas bukit Uhud dan dia mula menjerit, Mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, hati mereka lemah, mereka menangis dan mereka balik semula ke rumah mereka. Bila mana mereka sampai di rumah, isteri-isteri dia tanya, kenapa balik? Kita dah menang ke? Dia kata tak, Muhammad dah mati, Rasulullah dah wafat. Dan dia menangis. Isteri dia kata, kalau Muhammad dah mati, kamu patut mati, keluar, aku tak nak tengok muka kau. Sayangnya mereka kepada Nabi SAW melebihi suami mereka. Dan selepas Nabi terjaga daripada pengsan dalam lubang tersebut, Nabi menjerit panggil sahabat. Datang 11 orang sahabat untuk membentengi baginda Nabi SAW. Dan masuk sahabat yang lain untuk cabut topi peperangan Nabi yang tertucuk dekat pipi baginda Nabi SAW. Bila mana sahabat tersebut nak cabut topi tersebut, Nabi menjerit dan menitis air mata daripada mata baginda Nabi SAW. Dan sebab terlampau sakit, kata Nabi SAW, keluar daripada mulut Nabi SAW, lan yaflah qaumun shajja ra'sa nabiyihim, takkan berjaya kaum yang telah menyakiti kepala Nabi mereka. Dan sahabat tersebut habis dia cabut belah kanan, dia cabut belah kiri dan terpancur darah daripada pipi baginda Nabi SAW. Kata sahabat tersebut, selesai aku cabut topi tersebut, 11 orang yang tengah benteng Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dan ada orang yang datang bunuh Nabi SAW. Lari Nusaibah mengangkat pedang dia. Kata Nabi SAW, wallahi pada hari Uhud, aku lihat Nusaibah melayang bersama pedang dia ke kiri dan ke kanan untuk mempertahankan nyawa aku. Nusaibah ni nurse. Dia ambil pedang untuk mempertahankan nyawa baginda Nabi SAW. Dan di badan Nusaibah lebih daripada 80 kesan tikaman. Selesai Nabi dilawati, Nabi ajak sahabat semua untuk pergi dan berlindung di kaki Bukit Uhud. Bila mana Nabi naik di atas kaki Bukit Uhud, orang kafir Mekah tak dapat nak kejar Nabi SAW, tak dapat nak bunuh sahabat. Mereka turun ke bawah, mereka robek dan cari-cari mayat tentera Islam semuanya. Dan kemudian mereka patah balik semula ke Mekah. Ini cerita yang kita dengar kat Malaysia, orang Islam kalah dalam perang Uhud, tak betul? Bila mana mereka on the way patah balik ke Mekah, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi kejar mereka sampai ke Hamratul Asad. Dan bila mana mereka tengok Nabi kejar mereka, mereka cepatkan tunggangan mereka, takut dibunuh oleh Nabi SAW. Menunjukkan orang Islam tidak kalah masa peperangan Uhud. Maka Nabi SAW mengumpulkan jenazah-jenazah Uhud. Jenazah yang pertama yang Nabi nampak, jenazah Hanzalah. Bapak dia tadi kafir kan? Tapi pelik, jenazah dia basah.
Nabi kata panggil isteri Hanzalah datang. Bila mana isteri Hanzalah datang, isteri Hanzalah menangis dan dia kata, Allahumma fashhad, ya Allah jadilah saksi. Nabi tanya kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, kami ini baru berkahwin. Ketika mana semboyan peperangan berbunyi, Hanzalah tengah bersama dengan aku atas katil. Dia lari tinggalkan aku untuk ikut kau perang. Nabi kata, isbiri, bersabarlah. Sesungguhnya dia di dalam syurga. Mayat dia tadi dimandikan oleh para malaikat. Dan jumpa lagi 3 orang sekeluarga yang mati. Nabi utus tentera untuk pergi jumpa waris 3 sekeluarga tersebut. Bila mana tentera sampai dekat pintu rumah, dia ketuk pintu, keluar seorang wanita tua. Bila mana wanita tua ni tengok yang datang tentera, apa dia tanya? Kaifa Rasulullah? Rasulullah macam mana? Padahal dia ni datang nak beritahu tentang kematian ahli keluarga dia. Maka lelaki ni berkata, wahai ibu, adik lelaki ibu telah syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian perempuan ni tinggikan suara dia, Kaifa Rasulullah? Rasulullah macam mana? Lelaki ni kata lagi, wahai ibu, anak lelaki ibu pun dah syahid dalam perang Uhud. Perempuan ni tengking lelaki ni, Kaifa Rasulullah? Rasulullah macam mana? Kemudian lelaki ni kata lagi, wahai ibu, suami ibu telah syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian perempuan ni kata lagi kepada lelaki ni, Kaifa Rasulullah? Warini Rasulullah. Macam mana keadaan Rasulullah? Tolonglah bawa aku bertemu dengan Rasulullah. Perempuan tu ikut lelaki ni sampai ke dataran Uhud. Dia tengok Nabi luka, dia ubati luka dekat muka Nabi SAW dan dia kata kepada Nabi SAW, wallahi ya Rasulullah, zahabal huzn. Demi Allah wahai Rasulullah, telah hilang segala kesedihan aku bila mana aku lihat kau tak ada apa-apa. Baru dia pergi menziarahi jenazah adik, anak dan juga suami dia. Ini cinta mereka kepada Nabi SAW. Dan ada seorang sahabat yang kaki dia tempang. Sahabat-sahabat lain ejek dia, kau tak payah jalan peperangan Uhud. Dan tengok-tengok dia syahid masa peperangan Uhud. Nabi jumpa jenazah dia. Nabi kata, ketahuilah wahai sahabat, sekarang ini dia tengah daki tangga syurga dengan kaki tempang dia. Ini serba ringkas sejarah mengenai peperangan Uhud. Peperangan yang paling dahsyat dalam Islam, iaitu peperangan Uhud. Tempat kita ada ini, dekat sinilah darah Nabi pernah tumpah. Dekat sinilah darah sahabat pernah tumpah. Bumi ini menjadi saksi, langit ini menjadi saksi pengorbanan sahabat. Tetapi hari ini, berapa ramai orang boleh hina sahabat dan kita diam. Kita masih boleh bersahabat dengan orang yang hina sahabat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi wala anfaqtum mithla al-uhudi zahaban la yablugh muddahum aw nisfahum. Jangan kamu seorang pun hina sahabat aku. Kalau umat selepas aku sedekah emas sebesar bukit Uhud, takkan sama seperti mana sahabat aku sedekah secupak atau setengah cupak. Ini kelebihan sahabat. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Okey. Bas A tadi ada cerita tak mengenai solat